Sejak kecil, Amy melihat dunia dengan caranya yang tersendiri. Perkara-perkara kecil yang sering diabaikan orang lain mampu membuatnya tersenyum. Namun, apabila Amy semakin membesar, pelajaran di sekolah menjadi semakin mencabar. Amy sering berusaha sedaya upaya, tetapi kadangkala usahanya tidak dapat dilihat melalui sekeping kertas peperiksaan. Pada hari itulah ibu dan ayah mula memahami keadaan Amy. Amy mempunyai autisma ringan. Bunyi, cahaya dan keadaan di sekelilingnya sering terasa lebih kuat berbanding orang lain. Walaupun begitu, Amy tetap seorang anak yang tabah. Dia hanya memerlukan sedikit masa dan pemahaman. Tahun demi tahun berlalu, Amy belajar untuk hidup dengan caranya sendiri. Namun, ada hari-hari tertentu yang terasa lebih sukar daripada biasa. Dalam keadaan itu, Amy terdengar sesuatu. Satu suara yang perlahan, satu suara yang tidak didengarkan orang. Amy mahu membantu, tetapi bunyi-bunyi di sekelilingnya semakin kuat. Jantungnya berdegup laju, fikirannya menjadi semakin berserabut. Dia tidak tahu sama ada dirinya mampu atau tidak. Namun ketika itu, Amy teringat akan satu pesanan yang pernah diberikan oleh ibunya. Pesanan yang tidak pernah hilang daripada ingatannya. Amy, jika mampu berbuat baik, bantulah orang lain. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Amy menarik nafas perlahan. Dia masih takut, dia masih keliru. Tetapi kali ini, dia memilih untuk tidak berundur. Amy cuba mengangkat dahan yang menghempak mangsa. Amy mula menyusun ranting-ranting kecil di bawah dahan yang kembang. Dia menolak perlahan, mencuba sekali lagi. Kadangkala, jalan penyelesaian tidak memerlukan kekuatan yang besar. Hanya keberanian untuk berfikir dan terus mencuba.